Ui, 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 jenak bodoh. Ui. Ui, ui, Ansai. Ansai. Ada kena. Wih, tangga lagi. Dia dah. Hello semua, welcome back to my channel Syah. Apa tu? So, yang mana pun sampai ke channel aku, thank you so much guys. Sentiasa support aku anda main hashtag gang kita pala. So, ini gang, aku ada dekat Shell pagi. Aku dalam perjalanan nak ke satu destinasi. Dan yang paling best, kita bersama baju baru daripada GKP. Aye, salam. Alhamdulillah. Sihat. Assalamualaikum. CEO kumpa. Parking lo. Okey, parking lo. So yang kita sampai ke JT Pak Din Bagan Lalang macam biasa. So yang bersambung aku ni ramai player-player ni geng, player komplot. Tak ada ayat guys. Saya Dubi. Hei, jangan Dubi sangat. Kita ada TikTokers kita guys. Ji, mantap. Sihat Ji Sihat. Alhamdulillah, mantap. Epul. Halim. Berapa orang bang? 4. Epul, Halim. Alif. Epul, Halim, Alip. Dan yang bersama aku adalah Miki, ciki, kuak. Dia lari pula. Jadi seperti biasa kalau aku kat sini, kayak fishing rental Bagan Lalang itu Mihat Legacy Trading Bertapak. Kalau hampa nak pakai servis sewa kayak di Bagan Lalang Sepang, hampa boleh mai kat sini ya. Sewa 100 sehari daripada 8 pagi sampai 6 petang, termasuk life jacket dan juga tangguk ikan. So kalau macam aku lain. Hak ni aku punya. Hak ni lain. Hak ni yang personal use punya. Ada yang sok? Ada. Tak. Mantap guys. Geng getak pala. Baju JKP daripada Syah. Mantap. Belanja. Nak pegang sikit boleh? Ambil berkat ni. Tak ada bekas. Allah Akbar. So ini meriah geng. And aku ada Ayik, kita ada G CEO Kumpau, kita ada Adi Adinda kat sini. Tengok. Hang Syai ah? Tu. Ha? Debuh muka dia saja. Orang ajak. Siapa dia? Tokey. Ajak ni okey. Sebab dia sakit kan. Gak sakit bro, jangan tunggu. Strike kuat, tali pun lari laju. Muara pantai kami tetap turun. Janji dapat hasil, confirm puas balun. Syashan Channel, buat apa tu? Jom kita gasak. Timba ikan seko baik. Mana ada ikan, situ ada kami. Strike sana sini, rezeki tak lari. So geng udang ni kita beli 70%. Geng, hampa kalau emergency tak ada ikan sardin, hampa boleh pergi beli ni. Sardin frozen. Ada jual kat mana? KK Mat guys. Aku pun baru tahu guys. Penyelamat siap. Ingat mu dalam dah 4-5 ekor Wih mantap siap. KK Mat penyelamat sardin. Aduh wait. So alhamdulillah geng, aku dah tak kayak. So geng dah ready geng. Bye bye.
Jadi geng, hari ni aku akan pakai Barak Elite 25 daripada Bender. Macam hari ni spek yang aku pakai 5 kaki 6 38 pound. Sebelum ni aku pakai part 10 pound. So hari ni aku pakai 38 pound. So action dia fast action lah. Dan aku pairkan dengan Sisir DC Round Pro guys. Nampak? Handsome siang. Jadi mainline aku pakai daripada Sisir juga 20 pound dan leader 30 pound. Yang ni aku nak mainkan light je hari ni. So kita nak try dulu ikan cendol. So geng, kat ni kan aku pakai snap kan. So aku nak potong snap dia. Akan masuk batu saiz 5 kat mainline ni. Dan aku akan pairkan dengan ni mata JKT. Aku akan pakai saiz 16 ni. Dah terendam dalam box weh, agak masin weh. Korang dah boleh. Korang nak pergi seberang tester depan-depan ni, pokok-pokok ni. Dah boleh. Jalan. First time. So geng, cara aku pasang macam ni lah. Masuk kat ni, nampak duduk godek-godek ke tu. Macam biasa semprot lah. Ini barang masih mau lah. 1, 2 cukup. Uish, kita test dulu kan. First cast of the day. Allah Akbar. A few moments later. Sabar ya. Ada sotong guys. Ayat dapat sotong. Belum lagi. Weh, dia tengah kemam weh. Ya. Gung. Tada. Tak gumpau. Anak sotong katak weh. Weh, comel weh. Comel. Jangan makan jari aku. Dia makan jari aku. Weh, comel weh. Weh, comel gila. Nanti tepi klinik dah bersin dah. Demam baby. Demam dah dia. Ayat punya ye. Tak kumpah. Aku release Ayat. Terima kasih menghibur kami. Lepas balik tengok. Power pandai berenang kecil-kecil. Langsung tiada ketuk untuk kawan-kawan saya. Kasihlah seko 2 kawan-kawan rasa. Haiya kawan. Ada ketuk je? Tak ada Bawa misi menyelamat. Nampak sweet kan? Terima kasih Syah. Nampak? Sangkut situ pula aku tak tolong dah. Apa masalah you ah? Aku tengah mengayuh ke bawah. Nampak? Ni depan ni ada satu selekoh. Selekoh tu dah muka muara. Aku nak cuba main belakang-belakang rumah rakit. Itu rumah rakit yang terakhir. Tu boleh nampak. Okay gang, aku ingat aku nak simpan lah setup ni. So untuk Bender Barak Elite 25 38 pound. Aku pair dengan sisa ni memang sedap baling geng. Hampa nak target kan tengok. Accurate je. Aku nak baling situ. Syok boleh target. Cuma poundage dia terlalu rendah kan. Aku agak takut sebab aku dapat merasukan sesuatu ni. So geng, yang kat tangan aku ni rod custom daripada BZ Craft. Tapi aku buat design. Ada geng ketak pala punya design. Handle cork kayu macam ni. Yang ni carbon fiber receipt. Dan aku buat merah putih punya design lah. Cuma hujung putih. Kalau boleh nampak tip. Aku pairkan dengan casking Spartacus. Yang ni kasak mainline 30 pound, leader 50 pound. Ni barang dia. Aku rasa lebih yakin kalau aku pakai yang ni. So geng, aku dah duduk bawah payung di Raja ni. Hampa mau tahu lah. Cuaca memang panas gila memang. Uish, kau. Kita keturunan raja-raja ni. Tak boleh kena panas. Payung pun mau kuning. Nampak? Sembang boleh. Tengok. Berapa kali duk ikat leader kan member ni. 3-4 kali lah. Siap Panglima, keturunan Panglima nak tukar payung hitam. Payung hitam ya. Keturunan Panglima. Ini Panglima ya. Oi.
struggle geng. Aku tengah lawan angin dan juga arus. Ayak tengah surut. Laju gila weh. Oh nampak. Syashan Channel, buat apa tu jom kita gasak. Geng ke Ya aku tak tahu nak park belah mana ni. Laju. Kau jangan belai. Jangan belai. Dekat aku cayo. Tali je doh. Sekejap lagi. Ui, jenak bodoh. Ui, tanda tu. Ui, kasar dah, Yit. Ui, tanda lagi ni. Ui, banyak tanda bodoh hari ni kat bawah. Tak ada jadi. Kita kena lepas kat tanda kat bawah. Kutik laut. Kapu ni. Macam kapu ke? Ui. Ataang maang paang tuhang atu dia. Ataang paang mga araw at ang lan. Ayit, cepat Ayit. Sedut. Kau jangan terlepas rod lagi. Oh. Okay. Teknik Melayu jadi. Teknik Melayu. 2 ekor udang. Allah Akbar. Tak nampak. Apa ni? Ui, ansai. Ui, merah. Ansai. Patutlah di. Patut dapat. Kau tunjuk ikan tu belah di. Tunjuk pusing. Dia putih. Apa ni? Tanda aku dah agak dia yang tu. Wih, saya makan ganas siap. Ada lesen. Alhamdulillah. Adik kena. Apa ni? Tanda lagi. Ui, kasar lah. Saiz tu tengah banyak tu. Adik kena. Ui, tanda lagi. Ui, banyak bodoh situ. A few inches later. Ini wilayah yang betul. Dia dah. Alhamdulillah. Dia dah. Kita cari lauk. Usah jarisan. Ay. Alhamdulillah. Tanda yang kedua guys. So gang ni dah pukul 2 jam kami kat sini. Alhamdulillah ada ketuk. Kami bottom pakai set yang macam casting udang. Pakai set yang sama. Apa just drop bawah ketuk-ketuk kena tanda weh. Adi 6 ekor dah tak silap aku. Dengan sekap, dengan kapu, dengan talang. Gila-gila memang ni. Hari ni dia duk main Apollo. Tamban banyak gila dia kutip. Aku dah bottom kapu tapi tak dapat putui. Aku simpan dulu sekejap tengok lah. Aku tengok. Tu. Oh, pegang kecil. Saja beliak mata. Penuh ni beliak mata. Ui, tapi betul-betul panas geng. So yang mana aku dah rekod, tu aku rekod lah sebab kamera pun boleh overheat tu. Kau panas ni. Kan? Ikan pun dah overdose ni. Kau ni bodohnya.
makan. Aku bagi tali, aku tak tahu menentang apa. Ikan. Tanda. Syok kok. Ada ambil kecil ni. Aku bagi dulu. Dah. Dah strike. Letuk. Letuk. Letuk tak gasak. Letuk gasak sikit. Geng, kena geng. Apa pula ni? Wih banyak weh. Saya cendol belakang. So geng, aku duduk belakang sangkak yang hangat gila weh. Gila babi sangat. Aku berteduh kat sini geng. Udang ada. Okay geng, aku dah faham. Hui. Kombo tu kombo sawit dengan lok. Yang kecil-kecil Strike tu ke? macam ada juga. Strike. Sekejap ya. Kasak. Kasak. Alhamdulillah. Wih, kasak guys. Tengah video call dengan isteri. Ayang, tengah duk cakap telefon ni. Ni. Saya dapat Apa tu? jenah. Besar. Wah. Sekejap Okay, bye-bye. Bye. Guys. Kasak kat guys. Tebuh lagi. Mata JKP daripada pagi aku pakai yang tempat tak putih-putih lagi. Bertahan ni mata ni. Nampak. Okay. Tebuh lagi. Biar aku jumpa duduk tengah panas. Aku bawa pokok ni. Sikit punya reduk. Sikit punya sur. Ni duduk ni. Strike. Oi, alamak lucu. Aduh. Strike guys. Kasak. Menekan. Kasak. Tanda. Alhamdulillah. Nice.
Dia ada, tapi dia malu-malu nak ambil. Telan bos. Mata JKP bos. Alhamdulillah. Jenah yang keberapa pun aku tak tahu. Padu guys. Ikan duri ya. Tanda. Tanda yang comel, tanda yang comel. Aku dah bersalah sangka tak ada hang. Sorry tanda. Oh, strike Tiba-tiba. Oh, tanda. Itu yang ambil. Last strike aku. Alhamdulillah. Jom. Syok. Cepat saya ni dah. Aku happy lah. Jom kita gerak. Syashan Channel, buat apa tu jom kita gasak. Geng ketak pala tak kira mana, pancing steady ikan semua kena. Gasak ya bro jangan tunggu, strike kuat kali pun lari laju. Muara pantai kami tetap turun, janji dapat hasil confirm puas balun. Syashan Channel, buat apa tu. Mbak, so aku dah keluar pada sekarang. Aku nak pergi ke JT jap sebab geng-geng G Kumpau, CEO Kumpau G kan, mereka dah nak gerak. Jadi bila mereka nak gerak, aku nak kena naik atas lah. Kalau ni pukul 5, tapi mereka dah barai. Mereka dah barai geng. Oh, mereka tahu tu aku tak bawa pergi pencawang hari ni. Hari ni aku santai, main-main sangka. Gila, sebab esok pun aku ada trip lagi. Esok aku ada trip ke Kelang. So aku tunjuk hasil gila weh. Mereka gasak kau-kau ni. Kau-kau ya. Kau Adi paling power. Jadi kita tengok hasil kat atas. Pergi bagi aku pergi jumpa geng-geng CEO Kumpau. Let's go. Apa ni awal surrender ni? Ha? Aduh, ikan baru start makan umpan habis pula. Aduh. Sayang. Pergi beli umpan tu. Diorang dah nak beransur pulang. So ni Ji, ini hari berapa ekor Ji? Seko. Ekor ayo. Kena repeat ni. Tak dapat cakap, kita repeat lagi ya. Sebab apa geng? Dia kayuh sampai hujung, lepas tu dia penat. Pancit tu. Pancit. Oh yang ni gasak Alhamdulillah. Mana Sil? Kita ambil hasil. Kita tengok. Oh, yang ni? Kumpau. Serius? Ekor ni hasil mana? Banyak juga. Adalah 5 ekor. Tanda? Semua. Saya sedap makan ni. Saya tinggal semua. Oh. Best tu saya ni. Rezeki yang 5 ekor 5 ekor. Tak apa. Alhamdulillah. Man of the match lah. Yang ni? Lim? Alhamdulillah 2 ekor. Tanda juga? Tanda juga. Ui, size okey juga. Oh. Aduh, kira dia paling terror lah ni. Paling terror lah. Awal turun tadi. Mini love sikit. So gang, thank you gang. Okay Lim. Lim, thank you Lim. Minta maaf kau terpisah tadi pun. Korang. Thank you Syah. Okay Jin, terima kasih banyak. Baik. Okay Lim. Jumpa lagi Alright. Jumpa lagi. Baik. Terima kasih korang. Nanti kita repeat. Alhamdulillah mereka pun dah berangkat pulang.
So dapatlah komplot dengan mereka kan. Walaupun aku terpisah dengan mereka sebab aku tak larat nak kayuh. So aku decide untuk patah balik. Aku dengan Ayat untuk patah balik. Dan mereka terus lagi ke depan. Dan keputusan aku untuk patah balik tu betul lah. Rupanya ikan kat sangkap tengah galak duk makan. Kita try mata kosong. Ya tu. Ha? Gila kau letak umpan lah gila. Kau dah kenapa? Kau tengok tak payah letak umpan. Ha? Ui. Tak payah letak umpan. Aku dah kata tak payah letak umpan. Macam lah sangka. Dia dah seronok. Tak payah letak umpan. Ui kasar. Ui saiz tu boy. Tak payah letak umpan. Hei, sangkap ni punya ikan ha. Okay dah, sekok kan? Hei, sekok kan? 3. Lagi? Kapu Sekok. sekok. Okay. Kapu sekok. Okay. Buat kat sana. Sekap. Sekap saya handap. Oi. Dia dah hak tu baru 500 game. Memang. Tak boleh kalau Alasan dia ni. masih lagi. Nyampah lah aku. Nak pakai mata kai ke tak nak pakai mata kai? Ni umpan. Pakailah pakai. Pakai umpan lah pakai. Ha. Putus. Pernah ke orang buat benda macam ni? Nah kan? Penceroboh. Guys. Cari. Cari bodoh. Dapat? Dapat. Tolong Ayat mancing kan? Main tipu. Ni ambil grip. Solid bos. Mata GKP. Mancing sangka. Solid. Dia kena tolak daripada dalam. Mak solid gila babi. Mata GKP. Power tak power mak? Solid gabak mulut ikan. Mata boleh pakai lagi nampak? Tak boleh pakai. Terror tak terror lah. Tahan weh mata ni bak. Mata geng tak pala. Tak Ikan tengkuk gabak. Okey, nampak. Kalau saya tak ada, awak tak dapat je nahak tu. Terima kasih kawan. Nak kawan. Saya nak kawan. Slot tu. Sak. Mantap. Alhamdulillah. So geng, kami dah naik darat. Alhamdulillah. Kau tengok mata ni aku pakai. Berapa banyak ekor gasok. Masih bertahan guys. Sebab tak ada putih dia bertahan. Alhamdulillah. Tali tegang joran pun lentur. Bila kena hati makin syukur. Sekali try confirm ketagi. Esok lusa repeat lagi. Kita ada jumpa orang kenal. Gasak kat dia orang weh. Gila weh. Gambar review dulu. Aduh ada orang. Power siap. Boleh ajar saya mancing Gelap memang. Gelap guys. Kau lah. Ha? Kuku. Bukan. Kambing. Tak lapia. Kau ni mana? Ikut kan kita orang try dekat tapak abang belakang tu PTB Oh, berjawang. Awal-awal kita orang turun, kita straight pergi TB terus. Ada orang lembis. Tengok sana macam air keruh. tak ada keruh jenis. Ada? Terlalu jenis. Jenis sangat. Casting macam abang casting kasi dalam setengah jam sejam ke Lepas tu jauh pergi depan lah. Ni kau ambil kat mana?
Ini kat sangka. Oh sekali yang tadi. Wah korang tadi tu. Oh. Kejap. Ni. Sama lah. Kau pun nak tanya dia orang spot mana kan. Sekali sama spot seberang-seberang. Lagi sikit lagi ke depan. Ni semua hasil sangkak kat geng. Cuma aku duduk, kalau kita menghadap sangkak aku sebelah kanan, depa belah kiri. Korang boting kan tadi kan? Boting kan. Okay, mantap. Nama apa? Syafiq bang. Syafiq. Okay, Syafiq. Okay, baik. Thank you Okay. Wafi. Wafi, thank you Wafi. Okay, alright. Okay, thank you so much guys. Guys, thank you so much guys. Guys, thank you so much guys. So geng, takkan tadi kita tengok hasil jiran ya geng, tengok hasil depa ya tadi. Depa boting. Lepas tu depa duk kata kita tipu. Tu pencawang ikan tak makan. Mana boleh macam tu? So ni kita tunjuk hasil. Kita bermula dengan Ayat pendekak kita. Tak ada. Gila ya. Ini panglima masuk sangkak orang ni. Dekat buta. Ui, kerapu hybrid. Tando merah. Aduh, cakap ni. Power Ayat. Terima kasih Syah. Thank you for today. Thank you for today. Mantap. Ajak aku baju. Mantap. Semoga rezeki Belanja belakang rezeki sikit, belanja belakang sikit. Segok guys. Siapa nak dapatkan ni geng? Beg kuning. Hari ni kita santai Santai ya. Santai. Macam mana hasil? Siakap. Aduh. Wow. Trofi ya ni. Trofi Kapu hybrid. Lesen baru. Kapu manis. Ikan pok tu ni. Talang Ajing. Lesen anjing. Talang ni pakai Tanda kecil punya. Siakap ni. 1 kilo kot ni. Kurang. Kasak kot. 1 kilo kot. Haling tanda. Murah rezeki. Esok. Ha? Esok ada lagi. Habis celah. Ingat tadi aku dah tak ada dah. Aku ingat aku lebih kurang dia lah. Tadi sekali ujung-ujung ada juga. Dapat juga. Alhamdulillah. Tanda lah. Semua saiz lebih kurang lah tanda ni. Cuma kecil ni pun aku tibai kat ni. Aku ambil kat sebab apa? Sebab kita kena kira yang banyak. Kalau kira banyak, sembang hampa berapa ekor? Banyak. Banyak. Aku boleh sebut banyak. Tapi kalau lepas tanya siapa paling berat, dia menang lah. Tapi kalau bermulanya sembang, mesti bertanya berapa banyak. So aku punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayat 7, Hadi 8, aku 12. Aku 12 ekor. Tambahan aku ada banyak. Dia ada tambahan aku lupa. Lagi banyak. Dia menang weh. Harap tu. Buka kau belanja tambahan. Aku lagi banyak Syah daripada. Kalau aku je ni. So geng, ni hasil kami untuk ni. Mantap lah geng. Jadi geng, kalau hampa nak tahu kami main kayak apa semua ni dekat mana macam biasa, aku berada di Kayak Fishing Rental Sepang. Food pedal kayak bermula 8 pagi sampai 6 petang. Hampa boleh sewa dengan hanya RM100. Hampa dapat pendayung tangan, hampa dapat pendayung pengayuh kaki, hampa dapat life jacket, baru dapat tali bawa sendiri nak ikat kat pokok. So yang berminat apa boleh contact number kat sini lah. Ijan Masdo. So geng, yang mana nak dapatkan baju GKP design terbaru, hampa boleh tekan kat description geng. Dekat Shopee Sesian pun ada, dekat TikTok Shop pun ada. Geng, tak apalah. So geng, thank you so much for watching. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Kalau ada rezeki kita jumpa next content. Bye. Assalamualaikum.